Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Berdirinya saya di sini bersama dua orang rakan saya. Baiklah, sebelum itu, izinkan kami bertiga memperkenalkan nama kami bertiga terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Muhammad Haris Hazim bin Sabdin Elias Zahar. Dan nama saya Akif Nokman bin Nazli. Nama saya Ifat bin Anwar Zihni. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan mempersembahkan sebuah dokumentari berkenaan Masjid Jamek Kuala Lumpur. Mempersembahkan Dalam dokumentari ini, kami bertiga akan membawa anda semua mengenali salah satu warisan tempatan yang menjadi sejarah penting buat ibu kota negara kita. Masjid ini terletak di pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Masjid ini bukan sahaja menjadi tempat ibadah, malah menjadi simbol sejarah perkembangan Kuala Lumpur sejak zaman awal pembentukan bandaraya ini. Masjid ini mempunyai ciri-ciri seni bina yang tersendiri dan menjadikannya antara masjid yang ikonik di Malaysia. Menurut perbualan kami bersama Encik Zaharin yang merupakan salah seorang ahli sukarelawan yang telah lama berkhidmat di sini. Perkara unik kedua ialah tentang dia punya seni bina dia. Sebab seni bina dia dikatakan adalah yang pertama di Malaysia yang menggunakan seni bina daripada Mughul India. Ya, kalau kita tahu dinasti Mughul tu dia memerintah India pada kurun ke-15 ke-16. Jadi kalau kita tengok arkitektur ni, dia bukan arkitektur Melayu. Dia adalah arkitektur daripada India, ya. Keindahan strukturnya dan juga seni bina yang unik menjadikan khazanah negara ini antara tarikan utama pelancong dari dalam maupun luar negara. Warisan tempatan ini turut juga dihadiri oleh ramai pelancong yang datang daripada pelbagai pelosok dunia, sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli sukarelawan yang juga turut berkhidmat di masjid ini. Dan apa yang kami buatlah, mereka yang datang dari luar negeri, ya, jadi daripada Finland, Mexico, daripada Amerika, dia nak tanya pasal seni bina masjid, sejarah masjid, kami ceritalah. Beliau turut berkongsi pengalaman-pengalaman yang menarik antara beliau dengan para pelancong selama menjadi seorang ahli sukarelawan di masjid ini. Salah satu benda yang amat saya ni adalah menerangkan pasal Quran. Quran, satu mereka mendapati menakjubkan yang kita ada Quran ni dalam berbagai bahasa kan. Jadi saya ceritakan tentang Al-Fatihah, apa dia Al-Fatihah, pembuka Quran, dan kami ada artikel dalam beberapa bahasa sini. Dan bila mereka tengok tu, orang ada seorang Jepun tu, dia merasa down sikit. Jadi saya minta dia baca Al-Fatihah dalam bahasa Jepun. Lepas dia baca tu, dia kata, dia kata, saya tak tahu nak cakap macam mana saya terasa, dia kata. Dia rasa amat relax. Juga seorang Cina, dari negeri Cina, dia pun baca dalam bahasa Cina dia, 7 ayat tu, dia pun kata, dia pun terasa, Dia rasa tenang lah kan. Dia pun sangat menakjubkan. Kisah-kisah yang telah diceritakan membuktikan lagi bahawa masjid ini
mampu mewujudkan suasana yang aman dan damai terhadap pelancong. Melalui penceritaan kisah-kisah Al-Quran yang menakjubkan, membolehkan para pelancong yang datang ke tapak warisan ini mendalami serta membuka mata mereka terhadap agama Islam. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh agensi-agensi atau pihak yang bertanggungjawab dalam memastikan usaha pemeliharaan dan usaha pemuliharaan terhadap masjid ini kekal berjalan dengan lancar. Hal ini dapat memastikan struktur asal dan juga keunikan seni bina tapak sejarah ini kekal terpelihara agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Baiklah, kini saya berada di kawasan perkarangan Masjid Jami' Kuala Lumpur ini dan ketika saya berjalan di jambatan River of Life ini, saya telah menjumpai sebuah kod QR di mana kod QR ini para pelancong ataupun sesiapa sahaja boleh mengibas kod QR tersebut untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang sejarah Masjid Jami' Kuala Lumpur. Kod QR yang telah dilaksanakan oleh agensi KUL QR Tourism membolehkan para pelancong ataupun sesiapa sahaja yang melawati kawasan ini untuk mengimbas kod QR tersebut bagi mengetahui asal-usul serta sejarah pembinaan Masjid Jami' Kuala Lumpur ini. Laman web ini turut menyediakan sebuah pautan kuis bagi meningkatkan lagi kefahaman pengguna terhadap tapak warisan yang bersejarah ini. Baiklah, kita teruskan lagi dengan usaha yang kedua, iaitu pihak River of Life telah menguatkuasakan Undang-Undang Kecil Taman Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2012. Jadi, undang-undang ini ditubuhkan bagi menjaga keselesaan dan keselamatan kawasan persekitaran Masjid Jami' ini. Dengan adanya undang-undang ini, kawasan di sini akan dijaga dengan baik supaya warisan negara kita akan terjaga dengan lebih rapi dan dapat ditunjukkan pada generasi akan datang. Papan tanda ini diletakkan di kawasan perkarangan masjid bagi meningkatkan kesedaran bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kelestarian Masjid Jami' ini. Seterusnya, usaha pemeliharaan dalam seni bina Masjid Jami' Kuala Lumpur dilakukan bagi memastikan bangunan warisan ini kekal terpelihara sebagai simbol sejarah, budaya dan perkembangan Islam di Kuala Lumpur. Antara usaha pemeliharaan yang dijalankan ialah yang pertama, kerja pemeliharaan struktur bangunan, kubah, menara, tiang dan dinding bangunan dipelihara melalui kerja penyelenggaraan berkala. Proses pemeliharaan ini dilakukan dengan berhati-hati supaya ciri seni bina asal yang berunsurkan Moor, Mughal dan Islam tidak hilang akibat perubahan zaman atau kerosakan fizikal. Kawasan di sekeliling masjid telah dinaik taraf dengan pembinaan laluan pejalan kaki yang lebih luas, jabatan pejalan kaki baharu, gazebo, ruang tempat duduk,
serta landscape hijau yang menjadikan persekitarannya lebih selesa dan menarik. Pada waktu malam pula, pencahayaan blue pool menyelahkan keindahan masjid dan kawasan pertemuan sungai, Sungai Klang serta Sungai Gombak. Selain itu, kawasan ini turut dilengkapi dengan river walk, bridge walk dan laluan berbasikal bagi menggalakkan aktiviti rekreasi serta menarik lebih ramai pengunjung. Inisiatif ini bukan sahaja memelihara nilai sejarah Masjid Jamek, malah ia menghidupkan semula kawasan warisan ini sebagai destinasi pelancongan ikonik di Kuala Lumpur. Setelah menelurusi sejarahnya, jelaslah bahawa Masjid Jamek Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur mempunyai nilai yang amat tinggi dalam perkembangan ibu kota ini. Kewujudan masjid ini bukan sahaja menggambarkan keindahan seni bina Islam, malah menjadi saksi kepada perubahan dan kemajuan bandaraya ini sejak lebih 1 abad yang lalu. Secara keseluruhannya, kelangsungan masjid ini bergantung kepada usaha pemeliharaan yang sistematik dan berterusan. Tindakan memelihara struktur, mengekalkan keaslian seni bina serta menerapkan teknologi baharu membuktikan bahawa warisan lama mampu dipelihara tanpa mengabaikan kemajuan semasa. Melalui pelbagai pendekatan promosi, khazanah negara ini terus mendapat perhatian daripada masyarakat tempat dan pelancong luar. Penyebaran maklumat melalui pelbagai platform digital serta aktiviti pelancongan warisan telah membantu memperkenalkan keistimewaan masjid ini kepada khalayak yang lebih luas.